لا إله إلا الله. Assalamualaikum, semoga Allah memudahkan urusan kita hari ini dan hari-hari esok, dan selamat datang ke laman kakiku dalam menyusuri perjalanan haji, dan sekiranya ia memberi manfaat dan membawa inspirasi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share. Jom kita. Hari ini 3 Mei 2024. Lah ni dalam perjalanan ke Rehabangi sebab nak pergi ambil luggage dan barang-barang kelengkapan haji semua. Ini pun baru je selesai solat Jumaat dan terus bergegas ke Office Reha sebelum dia orang tutup. Lagi pula tak naklah join grup traffic jam pukul 5. Orang kata apa? Pi awal tak kalut. Masuk. Dua orang kan? Untuk mem satu. Okey. Haji pergi bila? TT22 hari 16. TT22 nama Haji? Aku Abdul Aziz. Okey, dengan Rosmini. Rosmini. Okey, sekejap je ya. Untuk jemaah lelaki dapat kain ihram, manakala untuk jemaah wanita pula dapat kain telekung dan tudung. Barangan-barangan yang sedikit berbeza dari umrah seperti beg untuk letak batu semasa melontar nanti, t-shirt, topi, kipas berbateri pun dibagi sekali. Ni beg apa tika Arafah. Tika okey. Lepas tu di payung. Payung, Ihram. ihram Pinggang. di pinggang. Oh ni. Oh, tinggal lagi ni. Oh. Okey. Jadi kalau Haji orang kata nak ketan ke Boleh adjust itu ah. Itu saja dulu. Ada sebahagian lagi barangan yang kami belum terima. So, kena datang semula minggu depan untuk ambil barangan yang tak dapat tu. Sekarang saya boleh buat 30 kilo kan? Itu je. Nanti insya-Allah untuk penerangan yang lebih lanjut Besok. ada perkembangan information ni pada pihak nama Haji, insya-Allah besok. Besok kan? Besok kita akan apa tu maklumlah dalam taklimat. Okey. Okey. Oh, dia ada ni. Oh, saya dah beli. Apa tu okey? Sekarang yang apa? Default dia kosong Okey, kalau nak tukar, saya boleh buat beg saya sendiri tak? Boleh Boleh buat 2 beg, satu beg satu lagi beg dalam. Asalkan tak lebih 30 kg. Jangan lebih 30. Okey. Baik. Tadi datang dia pun. Tadi dah kot. Berapa tadi? KT22. Bu Abdul Aziz. Okey dah. Dengan Rosmini. Okey dah. Itu je. Ada sang-sang. Ada. Ada. So nanti minggu depan pula yang balance-balance kan. Alright. Okay, terima kasih. Pada keesokan harinya pula, Sabtu 4 Mei, kami pergi Masjid Wilayah Jalan Duta untuk majlis taklimat perjalanan dan penerbangan ke Tanah Suci. Majlis bermula jam 8.30 pagi sampai 4 petang.
kalau kita tengok ni, adalah beberapa gerai barangan kelengkapan haji pun turut serta dalam majlis ni. أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. Sama-sama. Hasbi Rabbi. Ghairullah Nur Muhammad. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Saya tinggal sampai kat sini. Okay. Minta encik duduk pergi kan. Minta encik dengan puan untuk beratur. Lapor diri, ambil barang macam nempas macam ni.